Korang tengok ni, kawasan rumah ni sangat luas. Dekat ujung tu ada sekolah SK Taman Universiti 3. Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak bawa korang tengok satu rumah dekat Jalan Kemuliaan Taman Universiti. Rumah ni dekat je dengan sekolah SK Taman Universiti 3. Ini rumah yang kita nak tengok. Rumah yang cantik dan luas ni dah fully renovate. Pagar owner dah tukar yang baru. Kapos rumah ni dah fully tiles. Dekat situ boleh masuk satu biji kereta. Dekat tepi ni korang boleh buat tempat lepak ataupun letak motor korang. Dekat atas dah ada awning. Dah siap dengan downlight dan design yang sangat cantik. Jom kita masuk dalam rumah. Macam biasa, rumah-rumah yang fully renovated ni didatangkan sekali dengan safety door. Assalamualaikum. Macam korang tengok betapa luasnya ruang tamu rumah ni. Dekat atas dah siap dengan L shape, dah ada LED dan downlight. Dekat sini pun tengok, design dia sangat cantik. Tingkap pun dah tukar dengan sliding window. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air berkeluasan 20 darab 65. Jom kita tengok bilik yang pertama. Bilik yang pertama ni agak luas. Dah siap dengan tandas sendiri. Tandas pun dengan design yang latest. Dah fully tiles daripada bawah sampailah ke atas. Dah siap dengan downlight. Jom kita tengok bilik yang kedua. Bilik yang kedua ni pun saiz dia lebih kurang bilik yang pertama. Korang boleh masuk queen ataupun masuk single. Ini tandas yang kedua. Dah fully tiles daripada bawah sampai ke atas dengan design yang terkini. Jom kita tengok bilik yang ketiga. Ini bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga ni agak kecil, korang boleh masuk katil single. Dekat belakang dah siap dengan tabletop, dah siap dengan pintu kabinet. Dah fully tiles daripada bawah sampai ke atas. Dekat sini korang boleh buat dining area. Pintu belakang owner dah siap kasih dengan safety door juga. Tepi ni korang boleh buat laundry area tempat korang mendobi. Dekat atas dah ada downlight. Macam biasa, kalau korang berminat dengan rumah dekat Taman Universiti, Jalan Kemuliaan, dekat dengan sekolah, dekat dengan pelbagai kemudahan, kawasan pun luas dengan condition macam ni, memang cantik, dah fully renovate.